Dekat sini ada ripple. Dekat sini pun ada ripple. Jadi ini adalah Boss ME70. Ini adalah gitar effect. Okay. Masalah dia ada masalah dengan noise, di mana bila kita sambung dengan speaker amp tu, dia jadi bunyi bersing dan dia tak keluar apa-apa bunyi gitar. Dan satu lagi, running digit. Kalau dekat display dia tu ada nombor, dia bila kita pulas je dia jadi running, jadi tak boleh nak guna lah. Jadi saya dapati dua kapasitor ni rosak bila kita test dengan osiloskop. Jadi ini adalah proses penekaran dia. Ini satu kapasitor besar, okay, dan satu lagi kapasitor kecil. Saya dah lupa berapa microfarad, okay. Tapi kapasitor ni boleh didapati di pasaran lah. Okay, jadi memandangkan part ada, kita cubalah dekat sini. Okay, jadi bila kita test mula, kita tengok ripple tu dah hilang lah. Jadi ni kita test gitar dulu. Okay, next kita cuba. Okay. Dah ada bunyi dekat situ. Okay, next kita cuba main lah pula.